Hampir semua orang pernah lalui satu momen yang sangat tidak menyenangkan. Kita nampak seekor lipas di lantai, kita cuba mengelak, tetapi entah macam mana, lipas itu pula yang tiba-tiba berlari terus ke arah kita. Dalam keadaan panik, kita fikir lipas itu sedang menyerang, seolah-olah dia ada niat jahat atau dendam lama yang belum selesai. Tetapi realitinya jauh berbeza. Lipas sebenarnya tidak ada sebab langsung untuk menyerang manusia. Dia tidak kenal siapa kita. Dia tidak ada rasa dendam dan dia tidak mampu berfikir seperti aku nak kejar orang ni. Semua pergerakannya bergantung kepada refleks, cahaya, angin dan bentuk bayang yang tiba-tiba muncul di depan mata. Untuk faham kenapa lipas nampak seperti mengejar kita, kita perlu masuk sekejap ke dalam dunia dia. Bagaimana dia melihat, bagaimana tubuh dia mengesan bahaya, dan bagaimana sistem saraf dia bertindak dalam masa beberapa milisaat. Bila semua itu digabungkan, barulah kita sedar, lipas bukan kejar kita. Kita sahaja yang berdiri betul-betul dalam laluan kecemasan dia. Kita selalu anggap lipas nampak kita dengan jelas, tapi sebenarnya mata lipas tidak berfungsi seperti mata manusia. Dia mempunyai mata jenis compound eye yang terdiri daripada beribu-ribu lensa kecil. Mata jenis ini bagus untuk mengesan pergerakan, tetapi sangat lemah dalam melihat bentuk dan jarak. Bagi lipas, tubuh kita tidak kelihatan sebagai manusia. Ia hanya kelihatan seperti satu bayang besar yang bergerak. Apabila kita bergerak sedikit, bayang tubuh kita berubah. Dalam dunia lipas, bayang besar yang tiba-tiba berubah itu adalah tanda bahaya. Lipas tidak tahu kita sedang mendekat atau mengundur. Dia hanya tahu ada sesuatu yang besar sedang bergerak dan naluri semula jadi dia ialah melarikan diri. Masalah bermula apabila bayang tubuh kita bergerak ke arah dia. Walaupun kita tidak berniat mendekati lipas, bayang itu dihantar ke mata dia sebagai ancaman. Dia panik dan dia mula mencari arah mana yang nampak paling selamat. Kadang-kadang arah itu adalah yang bertentangan dengan bahaya. Tetapi malangnya, dari perspektif dia, arah itu adalah tepat ke arah kita. Fakta yang ramai tidak tahu ialah lipas sebenarnya lebih bergantung kepada deria angin berbanding penglihatan. Pada hujung badannya, terdapat dua organ halus yang dipanggil cerci yang berfungsi seperti radar angin. Bulu-bulu kecil ini boleh mengesan hembusan angin dengan sangat sensitif walaupun manusia langsung tidak terasa. Bila kita berjalan atau menggerakkan tangan, kita sebenarnya menghasilkan arus udara kecil di sekeliling tubuh. Arus ini bergerak lebih pantas daripada langkah kita. Lipas dapat merasainya dengan jelas. Bila angin datang dari belakang dia, lipas akan menganggap ada pemangsa besar sedang menghampiri dari arah itu. Secara automatik, dia akan melarikan diri ke arah yang bertentangan dengan angin. Jika kita berdiri di depannya, arah angin yang kita hasilkan kadang-kadang membuat lipas merasa lebih selamat untuk lari ke arah kita. Ironinya, dari sudut lipas, dia sedang lari menjauhi bahaya. Dari sudut kita, dia seperti sedang mengejar kita pula. Selain bergantung pada angin, lipas juga mempunyai naluri semula jadi untuk melarikan diri ke kawasan yang gelap dan sempit. Dalam persekitaran semula jadi, ruang gelap memberikan lebih perlindungan berbanding ruang terbuka. Sebab itu, lipas suka berlari ke belakang perabot, di bawah almari atau ke celah-celah kecil. Apabila lipas panik, dia akan mencari kawasan mana yang kelihatan paling gelap dan paling terlindung. Bila kita berdiri, ruang bawah kaki dan belakang tubuh kita menjadi kawasan gelap yang besar. Dan apabila bayang kita jatuh betul-betul menghadap lipas,
kawasan gelap itu kelihatan seperti tempat perlindungan. Dalam keadaan keliru, lipas tidak membezakan antara tempat selamat dan manusia yang sedang menjerit ketakutan. Dia hanya melihat arah mana yang paling gelap dan dia akan lari ke situ. Kebetulan, kawasan itu berada di bawah atau di arah kaki kita. Inilah sebab mengapa lipas seakan-akan berlari ke arah kita pada saat paling tidak diingini. Apa yang membuatkan lipas semakin menakutkan ialah sistem saraf dia sangat pantas, jauh lebih cepat daripada manusia. Lipas boleh bertindak balas dalam masa sekitar 70 milisaat. Ini lebih laju daripada masa yang kita perlukan untuk mengelitkan mata. Dengan kelajuan seperti ini, lipas tidak sempat membuat keputusan yang rumit. Semua pergerakan dia adalah refleks automatik. Apabila dia mendapat rangsangan cahaya, angin atau getaran kecil, tubuh dia terus bergerak tanpa memberi peluang kepada otak untuk menilai keadaan sebenar. Sebab itu, lipas kadang-kadang berlari secara zigzag, menukar arah beberapa kali dalam masa 1 saat dan akhirnya menuju ke arah yang langsung tidak dijangka. Semua itu terjadi terlalu cepat sehinggakan lipas sendiri tidak sedar ke mana dia pergi. Bila digabungkan semua faktor ini, mata yang tidak jelas, deria angin yang terlalu sensitif, naluri mencari tempat gelap dan refleks yang bergerak lebih cepat daripada fikiran, kita akhirnya faham kenapa lipas selalu nampak seperti mengejar kita. Dia bukannya marah, dia bukannya berani, dan dia bukannya cuba menyerang. Dia cuma makhluk kecil yang keliru, panik dan cuba mencari tempat untuk bersembunyi. Namun begitu, walaupun kita tahu semua ini, rasa takut kita pada lipas tentu tidak hilang. Kita hanya tahu bahawa setiap kali lipas lari tepat ke arah kita, itu sebenarnya bukan kerana dia memilih kita, tetapi kerana kita tanpa sengaja berdiri di laluan paling logik untuk dia melarikan diri. Dan ironi paling besar ialah, lipas tidak kejar manusia. Manusialah yang selalu jadi tempat persembunyian paling strategik di mata seekor lipas.